Semuanya bermula pada musim cuti sekolah lepas. Kami semua terbaca tentang seorang ahli pelayaran Melayu yang dikatakan berjaya mengelilingi dunia suatu masa dulu. Zaman Melaka lah kiranya tu. Atas perasaan nak mengembara sangat-sangat, kami pun cipta satu raket baru. Harapnya dengan adanya raket ini, aku harap boleh sampai ke Kutub Utara. Dan kita semua boleh minum ais kepal di sana. Apa kata kalau kau duduk diam dan turunkan layar, Sing? Entah, dari tadi aku tengah kau bebel je. Aku bukannya apa. Aku ingin melatihkan diri aku supaya aku boleh jadi juruhebat radio. Suara macam Itik Serati. Ada hajat nak jadi DJ ke, Sing? Aku akan membuktikan yang suaraku ini unik. Usop, apa pasal layar ini tidak menurunkan dirinya? Turun pula dia ya. Sing, kalau ikut giliran tadi, kau kena kayuh bersikal ni. Cuba lari dari tugas kan? Kau nak aku jentik dengan kau baru kau nak buat ke, Sing? Tiada sebesar Zara pun ni anakku begitu. Usop. Aku terlupa lah. Jadi sekarang aku terlepas dari kelupaan aku. Aku akan jalan tugas ini dengan sempurna. Mana kau dapat idea buat rakit canggih ni, Sob? Ini semua adik Hakim lah ni. Dia sanggup keluarkan duit buat semua. Kan ke dia tak ikut raket kita dulu? Nak harap aku je keluar belanja letih lah. Oh, Hakim. Apasal kau senyap je ni? Aku tak sedap hati lah. Ada rasa macam dia. Kalau kau layan perasaan kau tu, Kim, sampai sudah kau rasa semacam. Ini aku sedang cuba lakukan ni. Kita hilangkan perasaan tu dengan memancing. Kan, Usop? Usop? Okay? Ya! Ui, apa ni? Ui, bahaya tau. Buat macam tu, macam boleh... Alamak! Hikmah flying kick ala Sing. Oi, apa ni takut air? Belah lagi. Entah apa-apa lah kau ni, Hakim. Kambing pun pandai mandi sekarang tau. Oh, korang semua samakan aku dengan kambingnya. Ini anak murid Wong Bei Hong tau. Tak takut apa-apa punya. Ya! Op! Ayah! Umpama sebiji cempedak dilontar ke dalam air. Aku sangka yang Hakim berjaya menggeletek perutku pagi ini. Mana pula perginya si dia itu? Jangan-jangan kena makan boya tak? Cek! Jangan kurang ajar sangat budak tu, Sob. Ya, kalau betul manalah tahu kan? Sing! Sing! Tolong! Polis! Bomber! Siapa saja, tolong! Itulah dia balasan untuk kamu, Sing. Best kan? Lain kali kelaklah kuat-kuat lagi, tau. This angry make me very, very mad of the year. Alamak, Sing. Speaking pula kamu. Yes! Very of the mad for you. Tolong! Woi, woi. Sudahlah tu. Mau naik. Sekarang demam pula, Kang. Aisyah, mak aku suruh beli gula pasir lah. Alamak, mati aku.
Mana boleh lupa, ha? Apa kata kau cek sebelah sungai ni, Sob? Mana tahu kau ada kedai di sungai? Ni aku tengah cek lah ni. Kedai tak ada lah. Tapi ada 2 orang budak tengah berkayu kat depan tu. Siapa tokok-tokok tu? Keluarkan benda tu! Okey lah. Aku tahulah apa aku nak buat. Tu macam bendera lanun je tu. Woi, apa motifnya korang bawa bendera lanun tu, ha? Ada hati nak jadi lalu lah tu. Dia orang mana rendah kewibawaan kita sebagai lanun lah tu. Okey. Keluarkan dia tak kita. Terbakar segala orang yang hampa semua ada. Ataupun rakit hampa semua ada kampas. Dah lah korang main latih. Kita orang tangan kosong aja. Tu aku pesan. Bahaya melasti ni. Boleh buta kalau kena mata. Kalau tahu bahaya, jangan cakap banyak. Keluarkan segala yang ada. Ni dah kira memeras ugut namanya ni. Mana hati weh? Woi, mana hati main lalu ni? Ha? Memang hampa semua lari. Tapi jangan ingat kami ni bangang. Lupakan saja niat hampa nak lari tu. Apa pula belakang kau tu? Nampak macam burung, tapi bukan. Apa dia? Apa? Apa gunanya? Tengoklah. Terlari siapa semua tu? Kau lah bangang. Apa pula? Aku selalu depan nombor second last. Engkau curut. Siapa lagi bangang? Kita nak terus cari lanun dah. Balik berkat. Rasakan. Baru dia orang tahu siapa kita. Aku tak tahan tengok muka dia orang gelabah tadi. Macam kasut. Aku tak kisah kalau muka dia orang macam cengkrang siput sekalipun. Apa yang penting, kita berjaya. Ya, hidup Nahodauso. Ini menunjukkan yang pepatah bersatu teguh tu benar dan bertepatan sekali. Saya amat berbangga kerana kepantasan berfikir yang ditunjukkan Nahodauso tadi. Orang asing. Kalau pasal bodeh orang, nombor 1. Aku cuma memberi pendapat aku saja. Apa pasal kau dengki dan iri hati pula? Korang berdua tak boleh diharap. Apa guna aku bayar gaji kat korang, ha? Inilah dinamakan berhabis borang namanya ni. Lan, terangkan dengan lebih terperinci. Baik, bos. Sebagai penasihat kewangan dalam persatuan kita ini, saya nak terangkan sikit niat busuk kita ini. Okey, dengar ya. Setiap budak yang menggunakan sungai ini, kita kenakan tol sebanyak RM1 satu kepala. Dan kalau main raket ke, sampan ke, RM5 satu kepala. Barulah kita ada kemajuan. Banyak duit yang masuk. Ha, dengar tu. Bila ada duit masuk, kita kaya tau. Kita boleh tengok joget. Kita boleh tengok wayang. Jadi, sama-samalah kita pergi kejar si busuk tu. Budak tu pun memang dah lama sangat dah aku dendam kat dia. Kalau aku pakai topi je ni, okey tak? Okey juga, Dol. Rasanya nampak tu budak-budak rap je. Kau bukannya minat rap kan? Asyik. Hidup. Itu apa pula sih? Ha? Inilah barisan kami yang sedang melanut. Ia sedia merombak untuk diri sendiri. Okey, semua orang jangan panik. Cool, relax. Ayo kita lari bersama.
kita. Relax, Sing. Diorang tak dapat kejar punya. Aku dapat rasakan yang diorang takkan dapat kejar kita punya. Alamak, silap cakap lah. Busuk! Mereka menganyurkan diri mereka ke rakyat kita ini. Matilah kita! Jangan putus asa, Sing. Ya. Selamat berenang. Bye-bye. Busuk! Tidak seekor lagi yang perlu disingkirkan dari rakyat kita. Ya, nampak parang ni kan? Tandanya apa? Tandanya kau ni belah dari rakyat aku. Datang. Badan muka kau orang. Jangan katakan nak naik rakit ni. Nak jejak pun tak mampu. Jangan harap lah, weh. Ingat dah terror lah tu. Silap besar lah korang. I say, diorang ni main jala lah. Tak tahu, Sok. Biar aku membebaskan korang dari belenggu jalan tersebut. Aku pula dari belenggu. Bagaimana pula aku nak membebaskan korang? Busuk, biar aku selap. Selap. Tak sempat nak cakap. Oi, kau ke mana tu? Tak guna yakin. Ada kepatut dia tinggalkan kita. Kalau aku dapat Hakim tu, cekik dia. Dia terkeluar di mata dia. Dasar pentingkan diri sendiri. Ayah, nasib baik selamat loh. Busuk? Dah lama aku ngidam nak tangkap kau, Zuk. Hari ni baru dapat. Diorang ni lah yang menyebabkan kita kena rotan dengan guru besar dulu kan, Lan? Ya, nampak gayanya hari ni dendam kita berbalas. Yelah. Dah korang lakukan kes Bubana. Patutlah terima balasan. Aku tak kira. Yang aku tahu hari ni, korang kena bayar semua hutang korang dengan aku. Selamat datang ke neraka engkau, Zuk. Macam mana aku nak selamatkan dia orang ni? Kalau aku panjat pintu ni, diorang semua mesti nampak aku. Tak apa, kita tak ikut atas, kita ikut bawah. Ni korang datang kat kami ni. Korang nak buat apa dengan kami ni? Jual kat market ke? Nak kena lelong ke? Senang je. Kita orang kurung korang sampai malam. Malam nanti baru kita orang lepaskan korang. Dah tangkap, lepas tu bebaskan balik. Apa kepedan ni? Bedanya? Tak ada apa. Cuma masa tu dah gelap. Mak bapak korang mesti risau. Last-last korang kena marah. Kena rotan. Sebab keluar tak minta kebenaran. Simple je kan? Aku, kalau diorang nak seksa aku tak kisah sangat. Ni main mak bapak aku suspend sikit ni. Hakim, aku ingat kau dah lari. Takut ke? Kan aku dah cakap, ini anak Wong Fei Hong, tak takut apa pun. Oi, jangan lari, oi. Sila besarlah kalau saya tidak melarikan diri. Weh.
Macam mana pula kau boleh biarkan semua budak lain balik? Ibu kata dia kalau lapar lah, bos. Tak makan nasi. Tak payah ramai-ramai. Aku sendiri boleh fikir-fikir susuk dengan kawan-kawannya tu. Masalahnya sekarang ni, mana dia orang? Aku ingat dia pun lari ikut jalan-jalan lah, bos. Kau diam! Kau pula aku fikir sekarang. Sorry, bos. Aku kata diam! Tak guna betul diorang ni. Adakah patut dipatahnya layar kita? Tapi kebudi utama kita elok lagi esok. Inilah masanya untuk kita membalas dendam. Ya, Roas akan bertemu dengan buku kali ini. Mana dia orang ni tadi? Takkan dah lagi sangat dia orang menang. Weh tadi, aku cakap dengan kau ni. Tadi bos suruh saya diam. Kalau mesti kita fikir. Itu tadilah Bahlul. Jadi sekarang ni bila saya biasa ya, bos. Orang bagi can, cakap lah. Saya ingat dia pun lari ikut jalan-jalan lah, bos. Salah, salah. Itu suara... Jangan bagi diorang lari. Okey. Kami surrender. Weh Saleh, member kau tu dah surrender. Kau bila lagi? Weh, dah mati ke? Bagus juga kalau macam tu. Tuhan sayang. Aku baru bercadang nak panggil bulan sampai merah. Tengok-tengok dah boleh bangun ya. Ya, walaupun Sok. Ya. Dari dulu lagi aku mengidam nak debit untuk kau, Sok. Hari ni, kita aku capai. Ingat muka aku ni batang pisang. Senang aja kau nak jebik. Kau perlu ingat Saleh, aku ni terror daripada kau. Kalau tak, takkan kau boleh kalah dulu. Itu dulu. Dah jadi cara dah. Ya. Tapi kan sejarah tu penting. Siapa kita kalau tak ada sejarah? Sudahlah tu Saleh. Aku tak nak gaduh lagi dengan kau. Bazir masa dan tenaga je. Tapi aku nak gaduh dengan kau. Kalau kau dah nak jual tu kan, aku sanggup membeli. Ya, mari makcik, adik. Apa kata kalau kita lakukan gencatan senjata usuk? Kerana ada bahaya di hadapan kita. Aku tak jadi nak gaduh dengan kau Saleh. Kalau kau nak pukul member aku kat belakang tu. Sejak dari peristiwa tu, kami semua serik nak main air. Sampai nak mandi pagi pun suspend. Kami rasa kami takkan main raket lagi. Dulu nyaris kena makan rimau. Tapi ni lagi teruk. Sebab kali ni betul-betul berbahaya. Kena kami lemas ke, hanyut ke. Jadi kami dah serik dah. Cukuplah 2 kali kena. Tapi ada seorang tu tak serik-serik lagi. Sudah datang balik malaun seko ni. Nasib baik kita tak sampai ke kutub utara semalam ya. Jomlah, aku belanja korang. Kita buat speedboat pula kali ni. Nak buat speedboat pula kali ni? Jom kita speedboatkan dia. Woi, apa ni woi? Janganlah baling aku dalam sungai lagi. Siapa nak baling kau dalam sungai? Entah, kami cuma nak buat speedboat aja. Kalau nak buat speedboat, kenapa angkat aku? Woi, janganlah gurau macam ni. Sebab Ya! kau lah jadi speedboat tu. Okey, gencar speedboat. Serik dah nak main air. Kami dah malas nak main air lagi, Hakim. Takut kena gelek kerbau. Ya! Hakim, geleklah kerbau. Padan muka kau.